Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk menyertai sesi perbincangan kita pada hari ini. Nama saya Nur Syazal Salsabila binti Syahrul Sazli, merupakan pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Khas, program Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual. Dalam talian ini terdapat seorang rakan kolaborasi saya. Boleh awak kenalkan diri, Wani? Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana menjemput saya. Nama saya Azoni Shakira binti Azhar dan saya berasal daripada UiTM kampus Seri Iskandar Perak dan saya merupakan seorang pelajar diploma perancangan bandar dan wilayah. Saya harap perbincangan pada hari ini dapat memberi manfaat kepada kita berdua. Okey, baiklah. Tujuan saya mengadakan sesi ini adalah untuk berbincang dan mendapatkan pandangan tentang penggunaan alat-alat digital dalam PDPC serta bagaimana sumber Open Education Resource ataupun OER dapat membantu guru serta pensyarah ataupun murid dan pelajar dalam proses pembelajaran. Perbincangan ini juga merupakan sebahagian daripada dokumentasi Learning Partnership bagi tugasan 2 Google Site saya. Baiklah, sebelum kita berbincang dengan lebih lanjut, saya ingin berkongsi sedikit mengenai laman Google Site saya seperti yang dipaparkan. Laman ini dibina sebagai platform pembelajaran digital yang menghimpunkan pelbagai alat seperti Canva, Padlet, Microsoft Teams, Educaplay dan sumber OER. Tujuannya adalah untuk membantu pensyarah atau guru serta murid untuk mendapatkan bahan pembelajaran secara mudah, menarik dan interaktif. Pada pendapat awak Wani, sejauh mana penggunaan alat digital memberi kesan kepada proses PDPC? Okey, pada pendapat saya, alat digital ini sangat membantu dalam meningkatkan keberkesanan pembelajaran. Jika dahulu guru hanya bergantung sepenuhnya kepada buku teks dan papan putih, kini guru boleh menggunakan solution lain seperti video, infografik dan kuis interaktif dan pelbagai aplikasi selain daripada itulah. Ini menjadikan pembelajaran jadi lebih menarik dan mampu meningkatkan penglibatan murid di dalam kelas. Jadi murid lebih tertarik untuk join apa yang cikgu nak ajar lah. Pendapat awak, saya bersetuju terdapat pendapat berikut. Sebagai seorang guru atau pendidik, saya melihatkan penggunaan alat digital bukanlah sekadar menjadikan PDPC lebih menarik, malah dapat membantu guru menyampaikan isi pelajaran yang lebih jelas. Sebagai contoh, saya gunakan Canva untuk menghasilkan infografik ataupun nota ringkas kerana reka bentuknya lebih tersusun serta mudah difahami oleh murid. Apakah pandangan awak terhadap penggunaan Canva dalam PDPC? Okey, pada pendapat saya sebagai seorang student, saya pun bersetuju sangat yang Canva ni sangat membantu kerana Canva kan dia merupakan aplikasi yang sangat berguna kerana dia menyediakan pelbagai perlu bermula daripada kosong untuk menghasilkan bahan yang mempunyai gambar dan ia juga dapat menarik macam murid punya fokus lah sebab dia ada gambar, ada ikon dan warna yang menarik lah. Jadi saya rasa Canva memang sangat membantu untuk meningkatkan minat murid dalam pembelajaran. Betul, saya juga memilih reka bentuk yang ringkas supaya maklumat yang tidak terlalu padat. Saya percaya bahan pembelajaran yang menarik dapat membantu murid mengingat isi pembelajaran dengan lebih mudah. Selain pada Canva, saya turut menggunakan Padlet sebagai ruang perkongsian nota dan bahan pembelajaran. Pada pendapat awak, apakah kelebihan Padlet, Azwani?
Pada pendapat saya juga, Padlet sangat sesuai juga untuk digunakan kerana semua bahan boleh dihimpunkan dalam satu tempat. Jadi murid boleh membaca nota dekat situ, boleh menonton video dan memberikan komen atau untuk brainstorm. Jadi boleh berkongsi data jugalah, berkongsi idea dengan guru-guru. Jadi guru pun lebih mudah untuk menguruskan bahan pembelajaran tanpa perlu menghantar banyak pautan yang berbeza. Ya, itu salah satu sebab saya memilih Padlet juga. Saya ingin mewujudkan pembelajaran yang lebih kolaboratif supaya murid ataupun pelajar bukan sahaja menerima maklumat daripada guru, malah boleh berinteraksi dan berkongsi idea dengan rakan-rakan mereka. Seterusnya, saya menggunakan Microsoft Teams sebagai platform berkomunikasi dan pembelajaran dalam talian. Saya mendapati aplikasi ini sangat membantu terutamanya sesi pembelajaran secara maya kerana guru boleh mengkongsi fail, nota, mengadakan mesyuarat serta berkomunikasi dengan pelajar dalam satu platform. Pada pandangan awak, Wani, adakah Microsoft Teams ni masih relevan digunakan pada masa kini? Masih relevan. Walaupun pembelajaran ini bersemuka telah dijalankan, Microsoft Teams sangat sesuai dan untuk digunakan pada waktu lain. Contohnya pada kelas tambahan untuk perbincangan berkumpulan, pembentangan dan berkongsi bahan melalui maya. Jadi semua fail juga dapat disimpan dan tidak perlu dihantar pada pautan yang berbeza. Faham? Bagi saya, guru juga menggunakan Teams ni untuk memberikan tugasan dan membuat perbincangan tanpa perlu menggunakan banyak aplikasi yang berbeza. Kerana aplikasi ini merupakan aplikasi yang kompleks. Selain itu, saya menyediakan kuis yang menggunakan Educate. Saya memilih aplikasi ini kerana mempunyai pelbagai jenis permainan pendidikan seperti padanan, teka silang kata ataupun kuis yang interaktif. Saya berharap murid dapat menguji kefahaman mereka dalam suasana yang lebih menyeronok terhadap aplikasi yang kian moden kini. Pada pandangan awak tentang penggunaan permainan pendidikan seperti ini, apa pandangan awak? Bagi saya, pendekatan gamifikasi sangat sesuai kerana murid biasanya lebih berminat kepada pembelajaran yang di dalam bentuk permainan kerana mereka akan lebih aktif serta akan menyertai aktiviti tersebut secara langsung atau tidak langsung kerana dari situ juga mereka dapat tahu ilmu dengan cara yang lebih menarik dan lebih baik. Faham? Saya juga berpendapat sebegitu. Pembelajaran tidak semestinya perlu berlangsung secara formal sepanjang masa. Aktiviti seperti kuis interaktif yang boleh meningkatkan motivasi murid serta menjadikan suasana pembelajaran itu lebih menyeronokkan. Seterusnya, saya ingin menyentuh sedikit mengenai Open Education Resource ataupun OER. Dalam laman Google Sites saya menggunakan video pembelajaran yang daripada sumber yang terbuka yang boleh diakses oleh pengguna-pengguna luar. Pada pandangan awak, Wani, apakah kepentingan OER dalam pendidikan? OER sangat penting kerana bahan pembelajaran boleh diakses secara percuma oleh semua orang. Selain itu, guru juga dapat mencari pelbagai sumber yang berkualiti untuk digunakan dalam PDPC. Manakala murid pula boleh belajar secara kendiri pada bila-bila masa. Ini dapat menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat lah. Saya setuju sepenuhnya. Selain menjimatkan kos, OER ni juga membolehkan guru ataupun pensyarah memilih bahan yang bersesuaian dengan tahap murid ataupun pelajar.
Oleh itu, saya memasukkan beberapa video pembelajaran sebagai rujukan di dalam Google Sites saya supaya pengguna laman yang melihat laman sesama saya boleh mengakses dengan mudah. Daripada semua alat yang telah kita bincangkan tadi kawan ni, iaitu Canva, Padlet, Microsoft Teams, Educate Play On dan OER ni, apa pendapat awak yang manakah memberi impak paling besar kepada proses pembelajaran PDPC? Pada saya, yang saya rasa semua aplikasi yang Syahda cakapkan tadi mempunyai fungsi-fungsi yang berbeza dan dia boleh jadi tempat untuk berkongsi. Microsoft Teams pula memudahkan untuk komunikasi. Macam Educate Play meningkatkan pelibatan murid, manakala OER pula menyebabkan sumber pembelajaran yang sangat berkualiti. Jika digunakan bersama, PDPC akan menjadi lebih berkesan. Baiklah. Pada pendapat saya pula, saya bersetujulah bahawa aplikasi-aplikasi ini memudahkan lagi pembelajaran kita agar menjadi lebih realistik dan sesuai untuk digunakan oleh semua peringkat lah, termasuklah student ataupun murid di sekolah. Assalamualaikum.